terutamanya seorang mukmin, Nabi bagi bimbingan. Tengok dia kawal hidup dia macam mana. Innal abda, Nabi kata seorang hamba apabila dia melaknat satu benda, iza la'ana syai'an, laknat bermakna dia kutuk. Dia mengucap satu kalimat tak baik kepada satu benda. Tak guna hang ni. Hang ni tak guna, hang ni tak terpakai satu pun. Ini kalimat-kalimat menunjukkan dia melafazkan satu perkataan dia tak puas hati, dia tak suka dan dia meletakkan benda itu di tempat yang tak bagus. Kalau dia kata terkutuk, itu kemuncak kalimat. Tak gunalah benda ni. Dia start motor 2-3 kali, tak jadi. Motor tu batuk 2-3 kali, tapi api tak mai. Dia tak boleh fikir. Dia, berapa tahun pelang dia tak tukar, dia semua dia tak boleh fikir. Tapi kerana dia nak pakai motor tu, daripada starter tak jadi, dia pukul kaki, tak jadi juga, dia tendang motor. Celaka betul. Tak guna beli hang. Dia kelak lah. Laknat. Kalimat tak bagus. Tak kira pada binatang kah, kepada benda, objek kah depan kita, pada pokok kah, kita keluarkan kalimah tak bagus. Nabi kata, dengar baik-baik Nabi kata. Apa jadi? Sa'idatil la'natu ila sama. Kalimah yang kita laknat itu, kita keluarkan. Tak guna. Pokok manggis ni tanam dah sampai 7 tahun. Haram buah satu pun tak ada. Ni manggis apa ni? Manggis jantan kan, tak guna pokok. Tebang bagi mampu hewan senang, dia kata kat pokok. Dia tak fikir baja dia tak buah, ayak dia tak jurui, dia tak fikir. Yang tu semua dia tak fikir. Dia fikir 7 tahun sudah dia letak pokok tu di situ, after 7 tahun buah tak keluar. Kata orang pun nak makan hari-hari, takkan pokok tak makan. Dia tak tahu tu semua nak berbajak dia, tapi dia tahu benda yang dia hajat tak sampai. Tak guna pokok manggis ni. Nama je pokok manggis, buah manggis tak ada. Panggil pokok lain yang senang, dia buah satu nama tak elok. So angin bila dah naik, kita pun lupa dia kepala dia kepiak. Kata, Nabi kata, kalimat yang kita kutuk tu, apa saja kita kutuk, binatang ke apa saja, Nabi kata, sa'idati al-la'natu ila sama. Kalimah laknat itu akan naik ke langit. Kita tak tahu apa, kita ucap saja. Nabi kata kalimat itu akan naik ke langit. Masa kalimat itu naik ke langit, Nabi kata, apa akan terjadi? Terjadi satu peristiwa besar. Apa dia? Fatughlaqu abwabus samai dunaha. Allah Ta'ala suruh tutup ke semua pintu langit. Antum, hari pintu langit ditutup, hari kecil. Ada ayat Quran dalam surah Al-A'raf, Allah cerita ada orang mati. Orang ni yang mana? Orang ni dia mati dengan 2 perangai. Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha. Dia mati dalam keadaan dia sombong dia mati dalam keadaan dia dusta, dia tak percaya dengan ayat Allah dan dia sombong dengan ayat Allah. So dia hidup macam tu. Tiba-tiba dia mati. Allah kata hari dia mati, la tufattahu lahu abwabus sama. Tidak akan dibuka untuk roh dia pintu langit. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Hatta sehinggalah kalau unta boleh masuk ke dalam lubang jarum, tetap pintu langit tak akan dibuka untuk roh orang ni. Agak-agak untuk orang mati, hari pintu langit tak dibuka dekat dia, kecil. Abah Hairi boleh nampak tak saya kata? Bukan nampak saya, lagu ni kalau tak nampak lorat lah. Dia bukan masalah lighting lagi dah ni. So, bila kalimat buruk ini keluar, pertama sekali kalimat itu akan tuju ke langit. Bila kalimat itu terbang naik ke langit, Nabi kata Allah Ta'ala perintah ke semua pintu langit ditutup. Jangan terima kalimat buruk naik ke langit. Langit hanya untuk baik-baik. Hatta kalau roh orang mati itu jahat sekalipun, jangan benarkan roh itu naik ke langit. Kalau roh tak naik ke langit Pak Majid, apa petanda dia? Petanda dia sungguh buruk dalam kubur tu. Roh tak disambut, roh akan jadi sampah. Bila pintu langit ditutup untuk kalimat buruk tadi, Nabi kata summa tahbitu ilal ardi, maka kalimat itu turun balik ke bumi. Maka Nabi kata jadi lagi satu tragedi.
Fatughlaqu abwabuha dunaha, ditutup semua lubang-lubang pintu di atas tanah ini, tak dibenarkan dia masuk ke dalam. Artinya dia ke langit pun dia tak boleh pergi, ke bumi pun dia tak boleh tembus, dia akan jadi belegar antara langit dan bumi. Nabi kata, summa ta'khuzu yaminan wa shimalan. Kalimat laknat tadi dia pergi ke kiri, dia pergi ke kanan. Fa iza lam tajid masaghan. Bila kalimah ni tak tahu nak pergi mana, langit tak terima dia, bumi tak terima dia, kanan tak ada tempat, kiri tak ada tempat, maka barulah kalimat itu raja'at ilal ladzina lu'inu, dia pergi cari sasaran dia. Yang orang ini keluarkan dia daripada mulut orang tu, tuju ke mana? Kalau ke pokok manggis tadi, kalau ke binatang, maka kalimat itu dia tuju kepada orang yang dia dituju tu. Dia pergi kepada pokok manggis tu. Fa in kana ahlan lizalika, kalau memang pokok manggis itu pokok yang tak berguna, dia singgah sebab ada jodoh. Orang tu tak berguna, dia singgah. Maka apa akan jadi? Orang tu tak bergunalah sampai mati. Tapi Nabi kata, wa illa, kalau Nabi kata tempat dia pergi tuju tu, tempat tu bukan macam tu. Bermakna pokok manggis tu pokok berguna. Pokok manggis tu tak berbuah bukan pasal pokok tu tak ada buah, pasal tuan yang jaga dia tu tak ada otak. Pokok manggis tu boleh berbuah, tapi tuan ni bodoh. Bermakna pokok manggis tu memang berguna. Maka apa terjadi? Nabi kata, raja'at ila qailiha, kalimah bodoh ke, kalimah tak guna ke, kalimah laknat tu, dia kembali kepada tuan yang mengeluarkan dia. Apa yang jadi? Tuan itu akan tanggung. Apabila makhluk yang dikeluarkan daripada mulut dia itu singgah attack dia balik, maka dia akan tanggung laknat itu sampai dia mati. Masya Allah, kawan. Hal-hal yang macam ni kadang kita pun tak perasan wujud. Kenapa kadang-kadang hidup kita ni jadi tak berguna? Kenapa kita buat semua macam tak ada berkat, tak menjadi? Kenapa? Bila main tua-tua ni fikir balik. Awaklah bila main tua-tua aku jadi lagu ni. Cuba fikir balik. Masa muda, berapa banyak kalimat antara baik dan buruk keluar daripada mulut kita. Yang hari tua, kita duk telan kalimat tu balik. Dan kita pun tak pernah sangka kita akan tanggung balik semua kita ucap. Kita semayang macam biasa Pak Majid, kita puasa macam biasa, tapi hidup tak ada berkat. Pergi umrah, pergi lagi umrah, pergi haji balik, tak berkat. Salah umrah ke? Tak. Salah tawaf ke? Tak. Salah sa'i ke? Tak. Salah di mana? Kita belum minta ampun pada Allah kepada semua kalimat buruk yang kita pernah sebut masa kita muda dulu. Dan banyak makhluk telah kena buruk kita. Masa kita kerja dulu, apa kita ucap pada orang? Tak guna. Abang Nasir pernah terbayang seorang berjumpa dengan doktor nak ambil ubat. Doktor kata kat dia, hang ni tak ada kerja lain, tiap penyakit yang ni. So macam joke lah betul lah, mungkin lah joke. Joke is joke lah. Lama ke lama, doktor yang tahu apa boleh makan, apa tak boleh makan, dia pula sakit. Dia sakit balik. Bila dah beralih umur, sakit. Dulu dia bagi ubat kolesterol ke orang, lah dia makan ubat kolesterol. Dulu dia bagi ubat jantung ke orang, lah dia makan ubat jantung. So, seorang yang tahu dunia medik ini, mustahil lah dia akan kenal benda-benda yang macam tu. Tapi ringkasnya ialah apa yang kita banyak sebut pada orang.
dia akan datang pada kita balik. Kalau orang yang kita sebut, benda kita sebut itu bukan macam itu. Cuma tinggal kita tahu tak bahawa Nabi kita Muhammad yang mati pada 12 Rabiul Awal itu, yang wafat di Madinah itu, pernah tinggal kepada kita petunjuk ini. Tahu tak kita yang tu? Itu yang kita tak tahu. Mungkin kita pegawai kerajaan. Mungkin kita ada gelaran datuk. Mungkin kita ada gelaran-gelaran yang istimewa. Tapi kita tak tahu sebahagian dari yang menyebabkan hidup kita ni jadi malang, kita sendiri. Itunya Allah kata, Allah tidak pernah buat zalim pada kamu, akan tetapi kamulah yang buat zalim pada diri kamu. So daripada awal lagi Allah bagi ingat, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang kamu nak lafaz itu, kamu kena tahu, ditulis. Kalau baik, dibalas baik. Kalau jahat, dibalas jahat. Sebesar mana? Yarahu. Kalau kamu buat baik itu khairan, misqala seberat apa? Seberat habbah. Tapi kalau itu khairan, itu baik, yarahu. Kamu akan tengok balik dunia sampai akhirat. Tapi kalau kamu buat itu misqala zarrah, walaupun seberat zarah, syarran, buruk, yarahu. Kamu akan tengok balik. Tak sampai akhirat dunia kamu tengok balik. Bila kita main umur-umur lagu ni, bukan saja kita bertobat kerana dosa kita tak semayang, dosa kita lewat dapat petunjuk, tapi dosa mulut kita ni. Ada orang dia bukan jenis maki ke orang, tapi dia jenis macam tadi. Kerana dia mempunyai kedudukan yang tinggi, akademik yang tinggi, cara dia melecehkan orang itu tak sama macam orang kampung. Dia tengok saja, dia tengok dengan ujung mata. Why this fellow come to me? Dia tak kata this fellow. Itu orang kalau grade dia tinggi, itu bahasa merendahkan orang. Kita main pula. Wahai, pos yang dia duduk itu pos untuk bantu orang. Dia dibayar gaji untuk khidmat pada orang. Tapi dia rendah orang. Mai satu masa hidup Allah pulangkan balik. Semua yang dia rendahkan orang itu Allah pulang balik pada dia. Dia tanggung. Terus saya berdoa. Allah tak makbul doa saya lagi. Ini bukan masa kabul doa. Tapi ini masa kau makan apa yang kau ucap.